Ni Mikail, dah lah makan, tak ajak pula tu. Ni dia. Acah-acah je dia ni. Ni Wafia. Waktu ni je baca buku. Ini Nuha, cuma laptop je. Ni Daris, banyak gaya je. Ni Amza, ahli baru kelab kami. Selamat datang Amza. Cik Izzat. Jawapan salah saja. Cik Izzat ada apa-apa cadangan tak untuk tambah dekat sama? Tambah gajah seekor kat situ. Ustaz, jawapan salah saja. Sekarang saya tengah buat apa? Saya tengah memasak. Hey, what's up guys? Ustaz, jawapan salah saja. Sekarang ni Ustaz duduk atas apa? Sekarang ni saya duduk di atas pokok. Wan. Jawapan salah saja. Sekarang abang tengah buat apa? Mancing. Alamak. Wow. Alamak. Ustaz, jawapan salah saja. Ustaz datang sekolah naik apa? Ustaz naik kereta. Ustazah, jawapan salah saja. Selalunya Ustazah masak pakai apa? Buku. Huh? Jawapan salah saja. Pagi tadi semua makan apa? Panjang buku. Cik Sun, jawapan salah saja. Pagi tadi Cik Sun makan apa? Makan kertas. Kertas. Ustazah, jawapan salah saja. Ustazah beroperasi. Selain minuman dan makanan, Ustazah jawab apa lagi? Selain minuman dan makanan, koperasi ada jual kereta api, lori dengan bas. Jom datang beli. More money. Me money. Money, money, money. Jawapan salah saja. Malam tadi cikgu tidur atas apa? Air. Ustazah, jawapan salah saja. Ustazah tengah buat apa? Shopping. Cikgu, jawapan salah saja. Cikgu ada subjek apa? Masa tampil. நான் கீதா ராணி இப்போல இருந்து இந்த ஸ்கூலுக்கு தலைமை ஆசிரியர். Ustazah, jawapan salah saja. Ustazah pergi kerja naik apa? Pakai baju. Miss, jawapan salah saja. Miss tengah duduk atas apa? Duduk. Saya duduk atas kapibara. Comel ke? Cikgu, jawapan salah saja. Cikgu suka minum apa? Klorok. Ustaz, jawapan salah saja. Ustaz tengah buat apa? Saya sedang berlatih menari. Ustazah, jawapan salah saja. Ustazah tengah pegang apa? Pegang bunga. Ustaz, jawapan salah saja Ustaz. Ustaz biasa petang-petang Ustaz buat benda tak? Tak biasa saya pergi ke zoo. Bagi makan harimau. Ustaz, jawapan salah saja. Ustaz tengah buat apa? Ustaz tengah main golf. Ustazah, jawapan salah saja. Dulu SPM Ustazah berapa A? Oh, SPM salah apa ya? 30A. Wow. Ustazah, jawab jawapan salah saja. Cita-cita dulu Ustazah jadi apa? Nak main takraw. Ustazah, jawapan salah saja. Ustazah basuh baju pakai apa? Kereta. Cikgu. Jawapan salah saja. Sekarang ni cikgu tahu buat apa? Oh, cikgu tengah bersiap nak balik kampung. Ustazah,
Ustaz, jawapan salah saja. Lepas tasmid, saja kena buat apa? Nyanyi. Ya, jawapan salah saja. Okey. Selesai nak kita apa? Kita kuda. Assalamualaikum Ustaz. Jawapan salah saja. Ustaz pergi mana lama sangat? Tak ada kat sekolah. Ustaz pergi dekat naik ke bulan teman Dr. Syed Muzaffar. Cikgu, jawapan salah saja. 1 tambah 1 apa? Susah soalan tu. Tak apa, boleh? Sekejap boleh? Boleh. 1 tambah 1. 11. Ustaz. Ya. Ustaz, jawapan salah saja. Ustaz suka apa? Tak suka apa? Tak suka kuci orang dalam asrama. Bapa ni? Kena benci ya. Ustaz, jawapan salah saja. Ustaz suka buat apa? Ustaz suka buat apa? Entahlah Ustaz, buat ni. Ustaz, jawapan salah saja. Lepas SPM, Ustaz nak sambung belajar kat mana? Dalam bumi. Cikgu, jawapan salah saja. Balik nanti cikgu nak buat apa? Berenang ke Pulau Tioman. Ustaz, Ya. jawapan salah saja. Okey. Ustaz kerja apa? YB. Saudara, negara kita hadapi masalah. Fokusnya. Cikgu, jawapan salah saja. Cikgu minat suka apa? Saya suka sukan kuat rentang. Ustaz, jawapan salah saja. Ustaz suka makan apa? Alhamdulillah, setakat sini hari ni sangat suka makan pasir. Cik Ayu, jawapan salah saja. Sekarang Cik Ayu tengah buat apa? Tengah tidur. Jawapan salah saja Ustaz. Ustaz tengah buat apa Ustaz? Ustaz tengah mengulang. فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا. Jawapan salah saja. Sebelum mula kelas, cikgu buat apa? Baru lepas kira duit. Jualan koperasi. Teacher, jawapan salah saja. Pagi tadi teacher makan pakai apa? Pakai sabut kelapa. Jawapan salah saja Ustaz. Balik nanti Ustaz nak buat apa? Saya rasa saya nak minum kopi ya. Bagi menghilangkan setiap liku-liku kehidupan yang penuh dengan kepahitan. Tapi kopi yang pahit saya boleh telan. Tapi liku kehidupan yang pahit belum tentu boleh ditelan. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Pejamkan matamu untukku, dengarlah